Seorang lelaki di Reman disyaki melakukan gangguan seksual ke atas seorang remaja lelaki ketika menumpang keretanya untuk ke Masjid As-Salam Bukit Sentosa Rawang selain menghantar mesej lucah kepada mangsa Rabu lalu. Suspek warga tempatan berusia 44 tahun yang bekerja di masjid berkenaan direman 7 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 14 Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak 2017. Ketua Polis Daerah Hulu Selangor, Superintendent Ibrahim Hussein berkata pihaknya menerima laporan daripada remaja berusia 15 tahun itu pada jam 3.41 petang. Hasil siasatan pihaknya mendapati suspek melakukan perbuatan tersebut dengan memegang kemaluan remaja terbabit ketika menumpang keretanya dari stesen bas Bukit Sentosa ke sebuah masjid untuk bertemu rakan. Bagaimanapun suspek telah ditahan bahagian siasatan jenayah IPD Hulu Selangor di rumahnya di Bukit Sentosa Rawang jam 12.30 tengah malam pada Khamis. Semakan mendapati lelaki itu tidak mempunyai sebarang rekod lampau.